Kenapa lah aku tak jumpa benda ni dari awal? Kalau tak banyak memudahkan. Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak pasang silikon dekat skirting ni. Kalau kau tengok, ini skirting SPC PVC skirting. Macam aku lantai tile pakai skirting ni. Kadang-kadang bila lantai tak rata, kau akan nampak gap-gap macam ni. Nampak gap-gap tu kan? Buruk satu hal, habuk boleh masuk satu hal. So cara paling mudah nak cover benda tu, kena pakai silikon daripada VTech ni, Rainbow Seal ni. Dia ada macam-macam colour, so kau kena pilih lah colour sesuai dengan lantai korang. Cara nak guna ni mudah je. First kau kena ada caulking gun ni. Kau buka, ni dah habis. Masuk yang baru. Potong dia punya tip depan ni. And then pasang punya muncung ni. And then ready to go. Kalau kau tengok ada lubang-lubang ni, habuk boleh masuk, buruk pun buruk. So kau tekan macam ni, dapatkan dia. Tak kisahlah macam mana pun, yang penting kau letak gam tu kat situ, tarik slow. Kalau kau perlu kau boleh tarik laju, tapi kalau kau tak perlu, kau letak banyak pun tak apa. Kau letak, tarik. Lepas tu kau kena ada benda ni. Benda ni wajib ada. Kalau tak ada pakai jari susah amat. Aku dah try. Bila ada benda ni senang. Ini nama benda tool untuk silikon. Dia bagi banyak kepala kat sini. So ikut bucu mana yang kau nak lah. Tebal mana kau nak silikon korang, kau boleh pilih letak. Lepas tu dia ada macam-macam guna. Satu untuk tarik silikon, satu untuk scrap. Contoh kalau ada cat-cat kat sini kan, contoh ada cat ni, kau boleh scrap pakai ni. Lepas tu yang depan ni bentuk macam ni untuk remove silikon lama. Contoh ada silikon lama, kau letak, kau remove dekat sinki ke apa kan. Macam tu cara dia. So kalau kau tengok kat sini, kau letak silikon tadi kan, tak payah pakai jari, pakai sabun lah apa, tak payah, melekit-lekit jari. Pakai ni, kau letak macam ni, kau tarik. Tengok hasil dia, cantik kan. Lepas tu yang lebih ni, kau sapu lah kat mana kain buruk kau. So tengok ni, kita buat sekali ni ada ruang sikit kan. Yang ni tak ada, tak payah buat lah. Letak macam tadi, tarik pelan-pelan. Stop. Tengok hasil dia, kan sikit, tarik. Kau tengok hasil dia, cantik kan, sekata je, tak payah pakai jari, jari pun tak kotor. Kenapa lah aku tak jumpa benda ni dari awal? Kalau tak banyak memudahkan. Kau kena ada satu, murah pula tu. Nak silikon tandas ke, nak silikon sinki ke, pakai je benda ni. Harga murah, link kat bawah.